Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya Muhammad Arif bin Azman daripada Group 6 untuk subjek teori and practice in Internet Principle. Jadi untuk hari ini saya nak interview sikit tentang perniagaan di kafe Kenyanda di Vemol. Jadi bolehkah Azmi untuk memperkenalkan diri sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi dan meluangkan masa untuk satu interview dengan saya hari ini. Dan insyaAllah saya akan cuba berkongsi sedikit sebanyak ataupun sekadar yang mampu. Dan untuk pengetahuan, alhamdulillah saya mula berniaga dalam UUM bermula tahun 2006. Alhamdulillah sehingga sekarang. Dan kami terima kasih lagi sekali kerana untuk diinterview ataupun dengan kata lain untuk berkongsi maklumat. InsyaAllah saya akan cuba yang sebaik yang mungkin. Okey, terima kasih. Nama tu? Okey, nama saya ni Azmi lah. Saya asal Kelantan. Berdarah Melayu nah. Memang orang kaki niaga. Okey. Baiklah. Kita terus pada soalan pertama, iaitu apakah latar belakang perniagaan dan juga berapa tahun mula dan sebagainya tentang perniagaan kafe Kenyanda. Okey, untuk makluman, kalau ikut sejarah bermula tahun 2006 ada beberapa step sehingga sekarang. Dan kalau tengok belakang ni kafe Kenyanda ataupun kedai masakan kapan ada kat Vemol, ini salah satu saya punya cawangan. Okey, saya ada dua lagi kedai yang dalam ni juga. Dan alhamdulillah untuk hari ini sampai ke hari ini tu dah ada 3 cawangan lah. Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk seterusnya, sepanjang beroperasi di Vemol, adakah perniagaan kafe Kenyanda ini mematuhi syariat? Okey, insyaAllah. Kita pun kata bahasa mudah, kita pun orang Melayu, kita pun orang Islam. So kita masuk untuk dijual seperti mana kita masuk untuk kita makan. So kita kena tahu halal dan haram. Itu kata kadang-kadang ada juga orang tanya ada segi halal atau tidak. Tapi khusus halal memang kami ada. Ya. Baiklah, untuk seterusnya pula, bagaimanakah Cik Azmi sendiri memastikan semua bahan-bahan yang digunakan untuk memasak itu halal dan juga thayyib? Okey, dia salah satu cara ataupun salah satu faktor yang paling mudah. Supplier. Kalau kita tak kenal supplier, lebih baik kita jangan berurusan. Sebagai contoh, walaupun sebagai contoh katalah supplier itu Cina. So kalau dia jual ayam, so secara tak langsung dalam hati kita akan berdetik halal atau tidak. So lebih baik kita ambil dengan orang Melayu. Itu pada satu cara. Yang kedua, dari segi bahan mentah, saya punya supplier dah 18 tahun, 19 tahun supplier yang sama. Itu yang saya cuba kekalkan supplier. Jadi selain itu juga kita juga nak tanya berkaitan dengan zakat perniagaan. Jadi adakah perniagaan kafe Kenyanda ini juga mengeluarkan zakat perniagaan? Ya, alhamdulillah memang kami keluar. Ya, baik. Okey, selain itu juga perniagaan kafe Kenyanda ini juga, apakah inisiatif bagaimana pamerkan harga pada makanan ataupun bagaimana menetapkan harga pada sesuatu menu? Okey, sebagai contoh, makanan memang kita ada letak harga di setiap menu. Sama ada menu lama ataupun menu baru, memang kita ada pamer harga untuk kemudahan customer.
Okey, lepas tu macam mana cara untuk menetapkan harga pada satu-satu menu ataupun pada satu-satu produk, kita kena tengok pada kos. Itu memang perlu ada. Cuma saya punya style, kos tu kos lah. Tapi setiap hidangan kat situ ada sedekah sebenarnya. Sebab tu kita cuba harga serendah yang mungkin. So kalau kita tengok dari segi margin agak sikit, tetapi dalam masa yang sama, bila kita bersedekah, so kita punya rezeki, kita punya bisnes tetap dijaga. Faham maksud saya? Maksudnya dalam kita mengeluarkan satu harga tu, dalam masa yang sama kita niat untuk sedekah juga kepada masyarakat. Baiklah, untuk seterusnya Cafe Kenyanda ni ada tak untuk mengeluarkan modal sedikit untuk membantu pelajar-pelajar kat sini yang kurang berkemampuan ataupun pernah sponsor mana-mana apa lagi biro ke di universiti ni? Inilah 19 tahun saya duduk dalam ni, itu salah satu benda yang saya tak pernah tinggal. Sebagai satu contoh yang saya boleh ambil, contoh yang paling besar lah, sebelum COVID, okay, saya mengeluarkan peruntukan untuk student Cakna, anak-anak Kelantan yang susah, ramai 30 orang dalam bulan puasa. Apa saya buat? Setiap hari 30 orang saya bekalkan untuk berbuka puasa selama 25 hari. Itu antara yang besar. Yang kedua, macam budak-budak Cakna, macam program Surga, program Madinah ke apa semua tu, alhamdulillah. So kita ada support lah, ada sponsor. Kalau orang kecil-kecil tu macam saya kata tadi lah, kita turunkan harga. Lepas tu kalau macam sekarang, ataupun kalau sebelum ni, kalau hari Jumaat, mineral water kita bagi free. Macam sekarang pun memang kita pun cuba on juga. Ya, kita kekalkan juga untuk customer, baik Cina ke, Melayu ke, India ke, memang kita bagi. Jadi banyak, kalau saya nak cerita kat sini rasanya ada banyak ada. Malah nak cerita memang ya. Okey, baik, untuk kedua terakhir, soalan kedua terakhir, jika ada berlaku sebarang aduan kepada Cafe Kenyanda ini, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak Kenyanda? Okey, kalau untuk apa kata untuk feedback customer, sama ada daripada customer luar ataupun student, biasanya student akan WhatsApp direct saya. Biasanya dia akan WhatsApp. Contoh, kalau kata dia tu customer nasi putih ataupun nasi goreng ayam kunyit, okey, dia dah biasa makan ayam kunyit, tiba-tiba satu hari mungkin ayam kunyit tu keras, okey, dia akan snap gambar, dia akan maklum kat saya. So dia akan bagi tahu, dia akan tanya, kenapa pakcik kemarin atau sebelum ni ayam kunyit okey, kenapa hari ni ada keras sikit. Okey, satu. Yang kedua, ada juga customer yang direct dengan saya face to face. Okey, dia kata, pakcik, benda ni macam ni, macam ni, macam ni. So bila benda ni berlaku, saya akan 3 perkara saya akan buat. Pertama, saya akan minta maaf dengan apa yang berlaku, sebab kadang-kadang kalau 50 orang customer, kita tak boleh nak puaskan ke 50 orang. Faham maksud saya? So pertama, saya akan minta maaf. Yang kedua, saya akan cuba untuk bagi cadangan, suggest kat dia supaya tukar menu. Okey, ataupun duit kita akan pulang balik. Ke refund balik. Itu kadang-kadang kita nak benda tu supaya customer puas. Betul tak? Kadang-kadang contoh katalah bagi kita masin yang macam ni dah cukup. Tapi kadang-kadang customer dia kata tak cukup masin. Ada setengah tu dia kata terlebih masin. So bergantung kepada kita macam mana kita nak selesai. Tapi memang kita mengalu-alukan, andai kata ada feedback negatif daripada customer, memang kita akan cuba solve. Ya, kita cuba perbaiki. Baiklah, untuk soalan terakhir, bagaimanakah penggunaan kaedah penjualan? Contohnya dari segi pembayaran lah, kaedah QR ataupun cash. Kalau bagaimana awak pun tahu, memang UUM sekarang pun ke arah tanpa tunai, betul? So sekarang kita guna kaedah
sama ada cash ataupun QR code. Itu bergantung kepada kesesuaian ataupun kehendak customer. Kalau dia bawa cash, kita layan cara cash. Kalau dia bawa dia tak bawa cash, dia nak guna QR pun okey juga. Cuma kalau tengok daripada percentage 80% customer semua guna QR. So kita pun tak perlu nak standby duit banyak-banyak cash. Hanya cash ini menggunakan dua kaedah lah, sama dengan apa ni, QR ataupun cash. Jadi alhamdulillah kita telah berada di penghujung. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Azmi atas luangan masa untuk bersama-sama saya untuk interview tentang perniagaan beliau, iaitu Mina Cafe. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.